Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Saya Cikgu Hamidah bin Abdul Ghani. Soalan yang pertama, apakah kenangan yang paling bermakna sepanjang kejayaan cikgu sebagai seorang pendidik? Okay, bagi saya, kejayaan paling bermakna saya ialah kejayaan pelajar saya. Jadi saya rasa saya berada di sini kerana kejayaan pelajar saya, dan saya diberi kepercayaan. Dan antara yang paling saya tak boleh lupa, saya bukan guru akaun tetapi diberi kepercayaan mengajar akaun, dan pelajar pertama akaun saya 100% pelajar dapat lulus dengan 50% pelajar dapat A. Itu rasa saya kenangan yang paling bermakna untuk saya. Alhamdulillah. Soalan kedua, apakah cabaran terbesar yang cikgu hadapi dalam dunia pendidikan dan bagaimana cikgu mengatasinya? Okay, cabaran terbesar bila saya diminta untuk melaksanakan tugas yang bukan bidang saya, tapi saya ambil sebagai cabaran. Antara cabaran terbesar yang saya hadapi baru-baru ini, bila di tingkatan 6 kita tak ada guru sejarah. Saya memang bukan guru sejarah, tapi saya ambil cabaran tersebut menjadi guru sejarah. Alhamdulillah 100% pelajar saya lulus. Jadi bagaimana saya mengatasi cabaran itu adalah dengan cara, saya rasa sebagai guru saya tak akan berhenti untuk belajar. Itu saya. Soalan yang ketiga, apakah nasihat cikgu kepada guru-guru muda yang baru memulakan kerjaya? Okey, bagi guru yang baru memulakan kerjaya, nasihat saya satu saja: jangan kata tidak atas apa sahaja tugasan yang diberikan. Jangan kata tidak, katakan ya dan buatlah. InsyaAllah kita akan berjaya lakukan dengan baik. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Selamat bersara. Terima kasih.